Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Amru bin Hamid. Nombor matrik D202511116964. Sosiologi pendidikan merupakan kajian saintifik mengenai hubungan antara masyarakat dan sistem pendidikan serta bagaimana struktur sosial memberi kesan terhadap pengalaman pembelajaran individu. Pembelajaran tidak dilihat semata-mata sebagai proses kognitif individu yang terasing. Sebaliknya, ia adalah proses pembinaan makna melalui interaksi sosial yang dipengaruhi oleh institusi seperti keluarga, agama, politik dan ekonomi. Pemahaman asas ini penting bagi membolehkan bakal pendidik menilai secara kritis peranan pendidikan dalam masyarakat, khususnya di negara majmuk seperti Malaysia. Topik ini akan membincangkan 3 perspektif utama sosiologi dan membandingkan pemikiran tokoh sosiologi barat serta Islam beserta implikasinya terhadap pendidikan di Malaysia. Fungsionalisme. Sekolah dianggap sebagai tempat untuk menghasilkan rakyat yang berguna dengan menyebarkan nilai, peraturan dan kemahiran yang sama supaya hidup kita sentiasa stabil dan aman. Dalam konteks Malaysia, teori ini jelas dapat dilihat melalui pelaksanaan subjek pendidikan moral dan pendidikan Islam yang bertujuan untuk mensosialisasikan nilai bersama serta sistem peperiksaan yang membahagikan peranan pelajar berasaskan prinsip meritokrasi. Teori konflik. Fungsi pendidikan tidak selalunya harmoni. Teori konflik memberikan pandangan menegaskan bahawa pendidikan dalam perspektif ini dianggap tidak neutral kerana ia sering kali mengekalkan perbezaan darjat antara kelas kaya dan kelas miskin. Realiti ini dapat dilihat menerusi jurang pencapaian antara pelajar bandar dan luar bandar serta isu akses yang tidak sama rata ke sekolah berasrama penuh. Interaksionisme simbolik memfokuskan kepada interaksi harian antara manusia. Perspektif ini percaya bahawa manusia bertindak mengikut makna yang mereka bina sendiri hasil daripada komunikasi dengan orang sekeliling. Sebagai contoh, perbezaan cara guru berkomunikasi dengan pelajar miskin berbanding kaya boleh memberi kesan langsung kepada kejayaan atau kegagalan pelajar tersebut. Tokoh-tokoh sosiologi barat melihat pendidikan dari sudut yang berbeza. Auguste Comte mahu kita mengkaji masyarakat secara saintifik, manakala Emile Durkheim percaya sekolah adalah tempat yang menyatukan kita melalui nilai moral. Sebaliknya, Karl Marx berasa sekolah hanyalah alat atau tempat orang kaya untuk mengekalkan kuasa dan Max Weber pula menekankan yang sijil akademik adalah tiket penting untuk naik pangkat dalam sistem kerja. Akhir sekali, Pierre Bourdieu mengingatkan kita bahawa anak-anak yang datang dari keluarga yang berada dan berilmu mempunyai kelebihan untuk lebih senang berjaya berbanding orang lain. Tokoh sosiologi Islam melihat pendidikan sebagai proses yang jauh lebih mendalam daripada sekadar belajar untuk bekerja, di mana Ibn Khaldun menegaskan bahawa pendidikan adalah kunci untuk membina tamadun manusia yang hebat. Bagi Al-Ghazali, matlamat utama belajar adalah untuk membentuk insan kamil, iaitu manusia yang sempurna akhlak dan jiwanya, manakala Ibn Rushd pula menekankan kepentingan menggabungkan logik dengan ilmu wahyu. Berbeza dengan sosiologi barat yang banyak fokus kepada isu kuasa dan darjat, manakala sosiologi Islam mengangkat pendidikan sebagai satu bentuk ibadah untuk memajukan ummah dan mencari keredaan Allah. Sistem pendidikan di Malaysia hari ini merupakan gabungan antara barat dan Islam. Kurikulum di Malaysia menggunakan asas sains dan keperluan ekonomi moden dari barat dan pendidikan rohani dikekalkan. Bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK,
yang bermatlamat untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Cabaran terbesar kita hari ini adalah untuk menangani ketidaksamaan pendidikan seperti yang dikritik sarjana barat sambil terus mengekalkan perpaduan nasional dalam kepelbagaian kaum seperti tuntutan fungsionalisme dan sosiologi Islam. Kesimpulannya, sosiologi pendidikan amat penting bagi bakal guru. Ia menyedarkan kita bahawa kejayaan atau kegagalan seorang pelajar itu bukanlah berpunca daripada kelemahan individu semata-mata, tetapi amat dipengaruhi oleh pelbagai faktor sosial, ekonomi dan budaya. Dengan memahami pelbagai perspektif ini, pendidik dapat mengenali bias diri, merancang pengajaran yang lebih inklusif terhadap pelbagai latar belakang pelajar dan akhirnya bertindak sebagai ejen perubahan yang mampu membawa keadilan di dalam bilik darjah.